Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Yusrizal Yusof. Guys, hari ini aku ada pertemuan dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad di Yayasan Perdana di Putrajaya. Dan pertemuan kita orang tu dibenarkan hanya 2 orang saja, iaitu aku dan 1 orang lagi. Dan aku telah memilih rakan sekerja iaitu Khairul Onggon lah untuk menemani aku ke sesi perjumpaan tersebut. Dan sekarang ni aku nak pergi ambil Khairul Onggon di rumah ni. Okay guys, see you there. Sebenarnya aku mencuba nasib menulis kepada Tun untuk berjumpa. Tak sangka pula permintaan aku tu diterima. Aku dah menghampiri ke rumah Khairul Onggon dan kita tengok seperti mana keadaan Khairul Onggon. Apakah dia dah siap ke belum? Kita tengok kejap lagi . Berapa lama harus ku tunggu? Berapa lama bang? Berapa lama bang? Dia kata dia tunggu kat luar rumah. Tengok juga keadaan dia macam mana. Itu dia, dah sampai dah. Dia sudah mari. Itu dia Khairul Onggon sudah siap di situ. Okey, Khairul Onggon dah siap. Okey guys, kita pergi ambil ni kejap. Aku pusing kejap. Alright. Jom. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nervous kau yang gila kau. Aku tak nervous Nervous. Aduh. Okey guys, sekarang jam baru pukul berapa 10.57 lah. 10.57. So kita punya pertemuan tu pukul berapa Pukul 12 kan? Pukul 12. Pukul 12. So kita pergi awal ni bukan apa, kita nak ambil orang kata apa, ambil mood sikit lah kan. Lagi ada library gitu kan? Ada library, so kita boleh lepak-lepak kat library lah. Dia punya nervous itu macam. Okey, kita gerak dulu Jom kita gerak. Jom. Jadi inilah harinya merupakan satu detik bersejarah dalam hidup aku untuk bertemu dengan negarawan ulung yang disegani dunia. Sebenarnya tarikh yang aku pergi ni adalah tarikh yang ketiga selepas 2 tarikh sebelumnya dibatalkan atas sebab-sebab tertentu. Okey guys, sekarang ni kita dah berada di Yayasan Perdana Putrajaya. Ada kawasan parking dekat luar sini Kawasan parking kat luar ni. Nak masuk sana tu ada guard room. Guard room tu ada palang ada barrier kat situ tadi. So waktu sekarang pukul 11.13. Kita punya pertemuan pukul 12 tengah hari. Aku tak sure hari ni sama ada aku dengan Khairul Onggon saja ke ataupun ada orang lain lagi yang berjumpa dengan Tun. Biasalah ni appointment kan. Mungkin ada 2-3 macam doktor Doktor kan dia buat appointment 2-3 orang berjumpa kan. Tapi kita tak sure lah. Mungkin kita ni orang yang keberapa ke ataupun hari ni khas untuk kita berdua saja ke, kita tak tahu. Betul. So macam mana? Kita nak lepak dalam ke? So aku nak tanya guard tu dulu ke apa? Jom kita tanya kat tu dulu. Kita tanya masuk. dulu. Sebab kita masa pertemuan kita pukul 12 tengah hari kan. Maksudnya orang lain tengah makan, kita pula pergi jumpa Tun. Tun pun tak makan sebab kita. Okay guys, harap tak mengganggu Tun lah. Tapi itulah masa yang dah ditetapkan. Jadi kita ikut je. Okay, jom kita pergi tanya guard dulu. Okay, let's go. Kata ni padam sendiri tak? Biar je. Dia kata tadi boleh So kita dah jumpa guard room tu tadi. Guard tu dia kata boleh lah untuk bertemu, untuk tunggu Tun dekat ruangan rakam dekat bawah tu dekat bawah tu boleh rakam lah. Ruang lega tu dia kata boleh tunggu kat situ. So kita ambil barang tu. Sekejap, aku ada bawa buku Tun untuk ditanda tangan. Aku nak minta tanda tangan kat depan ni. Dan ni tanda tangan aku dan bahagian sini lah 2 tanda tangan aku nak minta. Okey, ini adalah gambar rumah kelahiran Tun Mahathir yang dilukis oleh bapa aku, Yusof, seorang pesara tentera. So gambar rumah kelahiran Tun Mahathir ni akan dihadiahkan kepada Tun sebentar lagi. Okey bang, boleh Ini ayah abang yang lukis kan? Ayah aku lukis. Aduh, okey, kita bawa ni ke dalam lah kejap lagi. Ini ada sentimental value kan. Sekejap nak matikan enjin sekejap. Ya. Aku tak ada bawa beg lah. Aku macam ni. Tak apa, letak sini tak apa. Tak berat lah.
Tak apa. Apa lah. Sekejap. Dia dia. Sekejap. Bawa. Koyak pula beg kau tu. Kalau ni, kalau ni muat ni. Ni. Ni besar sikit. Ni besar sikit. Baik kau letak sini. Ya. Ni. Nak. Tak apa. Tak apa. Okay. Nampak buku abang tu dibaca. Buku saya ni buku baru. Buku yang kedua guys. Buku yang pertama saya beli. Dipinjam orang tak pula? Bukan pinjam. Saya hadiah kepada orang. Oh, kau hadiah kat orang? Saya hadiah kepada orang. Aku Kata silap lah hadiah orang kau, orang tak pulang kan. Aku nak kena pastikan ni samping ke seluar yang jerut ni. Tahu-tahu samping jerut, seluar dah jatuh ke mana. Ini aku bawa macam ni. So satu lagi macam ni. Okey bang. Itu dia. Rumah kelahiran Tun. Watercolor on paper. Yusof H.I. Apa tu bang? Haji Ibrahim. Haji Ibrahim. Dia macam nama panel sikit lah. Okey. So kita akan masuk ke situ. Itu bangunan Yayasan Perdana Betul lah. Ada orang lain juga lah. So setiap yang datang ke sini dia harus kita lalu mana? Lalu sini je. Boleh? Lalu sini ni. Masih tuan. Harus apa kata melalui pengawal ni lah. Baru boleh ni. Sini. Bangunan. Okay. Tapi waktu jumpa dengan Tun tak boleh rakam lah. Cuma waktu nak masuk ke dalam lah, sama ada boleh ke tidak lah. Sebab kat sini masih boleh lagi, kat ruangan legal bawah tu masih boleh lagi. Betul lah. Terbaik lah. Ini suasana dia. Oh ni foundation. Perdana Leadership Foundation, Yayasan Kepimpinan Perdana. Okay, sampai sini dulu. Kita jumpa security dulu. Okay, alright. Jom lah. Okay guys, kita terus dijemput naik ke atas ni untuk bertemu dengan Tun. Tangga ni selalu nampak dalam gambar tu. Akhirnya sampai juga kat sini. Ada tamu lain ke buat? Seperti yang aku jangkakan, bukan kita orang je tetamu Tun pada hari tu. Masa kita orang sampai kat bilik atas tu, dah ada beberapa orang tengah menunggu untuk berjumpa dengan Tun. Sementara menunggu, kita orang tengok-tengok dululah apa-apa yang patut, barang-barang yang ada dalam bilik tersebut. Okey, aku dengan Khairul dekat sini kita orang tunggu di bilik ni. Sementara nak tunggu pukul 12. Okey bang muka takut tu. Okey guys, inilah dia persekitaran foundation Mahathir, Tun Mahathir. Dan kita sedang menunggu di sini. Di bilik itulah kita orang kena tunggu Sabar. Guys, kita tengok tu apa dia nervous pasal nak ajak balik lah, nak lari lah. Selepas grup VIP tadi masuk, hanya tinggal kita orang berdua je kat bilik tu. Setelah menunggu hampir setengah jam, tiba giliran kami dipanggil masuk ke bilik Tun. Ternyata sekali dari riak wajah dan senyumannya, aku pasti Tun amat suka dengan lukisan tersebut. Lukisan tersebut adalah lukisan rumah kelahiran Tun Mahathir yang bertempat di Alustar, Kedah. Memandangkan kesenian aku melukis dalam tumpul, aku minta bapa aku lukiskan gambar tersebut untuk aku bawa kepada Tun Mahathir sebagai cenderahati. Beliau pernah berkata kebijaksanaan tidak selalu datang seiring bertambahnya usia.
dan usia juga tidak membuat seseorang menjadi bijaksana. Warisan berturun lamanya, hasil mengalir ke tangan. Selalu bersyukur dan sayang kepada negara. Masya Allah. Tak ada orang yang nak pertahankan negara kita melainkan kita sendiri. Sebab itu perlu rasa bertanggungjawab terhadap negara sendiri. Terima kasih Tuan. Kini kita cuma tinggal kuasa yang akan menentukan bangsa. Bersatulah hati bersama berbakti. Okey guys, sebaik saja lepas berjumpa dengan kita orang, Tun keluarlah. Kita sudah tiada masa, majulah dengan maha perkasa. Janganlah terlalai, teruskan usaha. Puan, terima kasih ambil gambar kita orang tadi. Terima kasih ambil gambar kita orang tadi. Okey, Tun nak cuba kereta elektrik Proton yang terbaru. Okey, itu bentuk depan kereta ni Tun ada kat dalam tu. Mungkin dia nak try bawa. Dia sedang di briefing untuk macam mana nak menggunakan kenderaan ni. Of course sebelum ni dia memang dah pernah memandu lah. Tapi ni EV, mungkin ada lain punya function Dia nak try. Dia nak try. Okay, Tun drive guys EV. Keluar. Keluar. Alah, short drive mungkin dia pusing sana lah. Okay guys, Tun tadi dia dah keluar Sebaik saja lepas jumpa kita, dia keluar drive Proton EV Proton EV yang pertama. Yang pertama. So dia drive kereta tu tadi. Tak tahu dia pergi mana, mungkin pergi lunch ke apa So kita adalah pengunjung yang terakhir lah yang bertemu dengan Tun. Itu je lah sesi pertemuan dengan kita orang. So semasa pertemuan tadi kita tak ada rekod apa-apa lah, cuma kita ada ambil gambar saja. Dan ada satu pertanyaan lah. Kita minta nasihat lah. Kita minta nasihat lah pada Tun. Itu saja. Okey, segmen santai je. Okey guys, sekian saja video kita buat kali ini. Dan itulah dia kisah pertemuan kami dengan Tun. Sehingga kita bertemu lagi di video apa yang akan datang. Ini saya akan lihat ini slow mo. Wah, kita perkenalkan diri kita lah. Saya sekian-sekian. Saya sekian-sekian. Kemudian komunikasi. Tak ada soal itu bantu. Soal itu. Siapa Apa cerita sekali gitu